Kalau mereka tak tahu, abang nak bagi tahu. Apa yang bagi tahu? Icam. Bagi tahu. Abang tanya dia. Okey, ayam kalau special jadi apa? Jadi ayam. Iya ke? Apa jawapan dia? Ayam. Halah. Kenapa jadi ayam? Ni ayam kan? Ni ayam. Okey, ayam, ni ayam. Tapi kalau special dia akan jadi ayam. Halah. Oh. Malah abang ni. Tu pick up mana tu? Bukan? Yalah, sorry. Sorry. Okey. Saya bukannya pandai benda sangat. Hari ni baru tahu pasal ayam. Santai. Apa boleh buat special jadi apa? nanti? Ayam. Kita kena ambil hati mereka. Saya sayang korang semua. Siapa yang masuk ni memang 100% memang saya sayang dah. Okey? Hati mereka tu saya dah ambil dah. Cuma tak muat je. Okey? Ayam. Cerita apa pada korang nak borak? Okey. Dan beli. Terima kasih siapa yang beli. Okey, saya nak ucap terima kasih tak terhingga kepada siapa yang beli tu. Thank you so much tau. Siapa yang beli ayam tu. Saya mendoakan murah rezeki anda semua yang support untuk saya hari ni. Saya segan. Guys, korang kena restock tau. Diorang dah cakap pasal restock kat sini tau. Kena ada set ayam. Ya, diorang minta ada set baru, set ayam. Diorang cakap macam? Kiranya dia pun tak boleh ambil set bujang dah lah bang. Okay, set bujang tu kita akan tukar set ayam. Thank you so much siapa beli sebab saya tu. Saya kalau boleh lah sebenarnya saya layan semua orang. Saya nak bawa ni pergi kat rumah korang. Saya masakkan untuk korang. Saya letak atas pinggan dan saya gerak ke rumah lain. Kalau boleh sebenarnya. Kita report masak air fryer, tekan on. Masak air fryer tekan on. Jangan tak tekan. Tapi bila ayam tu tak masak. Lepas tu ambil kartun ayam. Ambil kartun ada gambar ayam. Masak dalam temperature 200. Temperature 200 temperature tu. Masa 15 minit. Bukan temperature tapi temperature berapa? 200 temperature tu. Masa 15 minit. Masuk 15 minit. Tada siap. Okey, tunggu je tu. Tapi baru masuk. Lama lagi dah ni. Tak kisahlah. Okey, saya nak beli ayam. Nyanyi satu kali. Sekejap lagi saya akan beli nyanyi satu lagi. Kalau saya nak tunggu ramai orang tengok, ramai baru saya nak menyanyi. Sekarang ni saya tak nak nyanyi lagi. Apa pandai nyanyi ke? Jangan biasa ke. Salah bual lah kalau tak pandai nyanyi. Apa guna jadi Kamal Adli kalau tak nyanyi? Kita dengar. Kalau nak abang nyanyi, tap dulu. Satu paket ada 7 ke 9. Betul. Okey, Hindustan bang. Hindustan saya tak boleh nyanyi sangat lah. Lagu-lagu ni BBNU pun saya tak kerti. Lagu Gen Z pun saya gagal. Kamal apa yang tak pandai? Saya apa yang saya tak pandai? Apa yang saya tak pandai? Yelah. Tak nak cakap. Santai bang, santai. Santai di posisi. Abang pernah dengar tu santai di posisi? Posisi apa? Posisi bosku. Macam mana? Macam mana posisi tu? Posisi lah. Yelah, macam mana santai posisi tu? Tak tahu. Hai. Malah. Ni cakap pasal posisi. Ni ke posisi tu lah, posisi apa? Tak tahu, tak ada. Cakap je. Dandut tu. Sold out ke semua? Okay, yang tu that part saya tak pandai nak cakap sebenarnya. Okay, Mak KL ni apa yang best mah? KL ni yang paling bestnya, okay, kena tahu juga apa yang Echa nak. Apa yang Echa suka kan? Okay, kalau makan ke, kalau Echa aja. Suka jalan-jalan. Okay, jalan-jalan. Okay, jalan-jalan macam mana pula Echa suka? Jalan-jalan tengok mall ke? Jalan-jalan tengok nature ke? Apa? Nature kita ada banyak taman dekat sini. Kita ada taman rama-rama, ada taman burung, kita ada taman berdana, lepas kita ada kita ada Sunway Lagoon kat sini. Oh, Sunway Lagoon. Ya, kita ada Sunway Lagoon. Lepas tu ada Gamuda Cove. Dia sama juga Sunway Lagoon, tapi dekat Gamuda Cove tu dia ada 30 slide. Puas lah. Seronok. And harga dia pun betul, gelongsong. Okay? Banyak tempat boleh jalan untuk nature. Boleh pergi tengok zoo. Kita tengok binatang. Tak payahlah tengok abang je. Ada enak lagi ke? Siapa nak ayam? Siapa nak ayam? Tolong bagi tahu dekat sini. Saya beli 5 sold out dah ke? Semua tanya sold out dah. Ada yang nak lagi? Kalau nak lagi komen nak. Okey, siapa nak lagi ayam? Komen nak ayam. Ramai komen nak. Lagi ramai kita buka balik beg kuning. Sebab tadi beg kuning tu dah bocor. Beg kuning tak ada betul. Beg kuning tak ada. Tapi sekarang ni kita dah tengok siapa nak ayam, tulis nak ayam. Siapa nak beli lagi. Sebab kita nak buka lagi. Sebab diorang baru restock. Tadi dah habis. Kita
Tiba-tiba orang cakap macam, boleh lagi lah. Weh, ramai anak lah bang. Ramai nak ayam. Mesti banyak nak ayam kan, Cah kan? Original ke spicy? Korang nak original ke spicy? Yang nak ayam tu? Okay. Biar ayam pula nak. Saya nak Okay. ayam Biar tolong ayam lah. Ayam nak bercakap. Okay. Tak apa, ayam cakap daripada situ. Kan ayam nak kontrol. Tak boleh. Tak biasa. Korang dengar tak suara ayam? Flip man. Icah tolong. Okay. Okay, kita ke kamera sana balik. Hai, Assalamualaikum kat sana. Terima kasih. Semoga sukses. Saya sukses. Okay guys, siapa nak cuba komen nak? Siapa nak cuba komen nak? Okay, ready ya? Ready. Kita akan buka 50 sahaja. 50 orang yang terawal, 50 orang yang cepat, 50 orang yang pantas. Untuk set bujang, you guys akan dapat satu spicy, satu lagi original. Satu spicy, satu original. Kita akan dapat 2 pack. Dalam satu pack ni ada 9 ketul ayam goreng mak chicken frozen. Balik-balik terus boleh goreng. Okay. Untuk set keluarga, you guys akan dapat 2 spicy dan 2 original. Ready guys? Dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Okay, tekan bakul kuning.